Hari ni datang satunya tanpa tongkat dan tanpa wheelchair. Sekarang rasa sakit kat mana? Dia seketika kan. Tapi dia memutuskan lutut nak lipat macam kita nak solat tu nak lipat tu. Saya tak boleh. Dia tak sakit sangat. Tapi kadang-kadang dia sakit, kadang-kadang dia tak sakit. Tapi dia memang tak boleh lipat daripada tu hari ni. Makcik cuba lipat, berdua tak boleh. Hari ni kita nak interview Makcik Roslawati. Makcik Roslawati ni kali yang kedua datang buat rawatan kat sini. Makcik boleh share sikit tak apa yang makcik dapat rasa sekarang ni? Alhamdulillah, selepas ni perapikan tubuh, banyak sangat perubahan yang improvement lah yang makcik dapat. Makcik dah boleh buat aktiviti macam biasa lah, tinggal lagi ada sikit lagi yang Swiss yang belum lagi. Sebab tu makcik buat tu mudah-mudahan tambah baik lah, tambah pulih lah. Maknanya yang pertama memang dah ada perubahan. So yang kedua ni kita baru buat lebih kurang setengah jam baru turun ni. Memang ada lagi penambahbaikan lah rasa dia tu. Mudah-mudahan. Dan kaki semua. So kita tunggukan yang ketiga respon daripada Makcik Roslawati. Terima kasih Makcik. Ya, makcik pun dah boleh. Makcik kata cuti surau, makcik dah boleh. Kita pergi surau dah. Pergi surau balik dah. Okay, terima kasih Makcik. Sudi berkongsi dengan kami. Okay, terima kasih.